Baik beli Vivo V50 atau Vivo V50 Lite? Hai guys, back kembali lagi. Video lepas aku ada unboxing Vivo V50 dan aku rasa ramai gila yang berminat untuk dapatkan Vivo V50 tapi mungkin tak mampu lagi. Tapi jangan risau, sebab apa? Vivo telah keluarkan satu lagi model yang version Lite, Vivo V50 Lite, yang mana harga dia lagi mampu milik. Dan yang aku impress ialah dia punya bateri dan charger. Apa lagi menarik tentang Vivo V50 Lite ni? Jom teman aku unboxing. So guys, ini dia packaging untuk Vivo V50 Lite 5G. Actually kotak dia same, sama macam Vivo V50. Just dia tulis dekat sini Lite, kotak dengan warna hitam. So kat tepi ni tulis Vivo V50 Lite 5G. Dan kat belakang ni just spek yang aku dapat ni ialah 8GB RAM, 256GB ROM dan color warna gold. Color warna gold. Dan dia punya dia punya datang dengan packaging yang ada Aura Light. Tapi aku rasa telefon ni takkan ada Aura Light sebab ia ni version Lite. Jadi kita buka, jom. So kita buka kotak dia. Okay. So dapat phone. Lepas tu dia punya phone. So ini warna gold. Aku letak kat tepi dulu. Kita tengok lagi apakah dapat. Macam biasa dalam box dia datangkan sekali dengan dia punya casing jenis transparent macam ni, silikon. Okay, still dalam box. Nice. Lepas tu dia datang dengan manual boot dan dia punya guideline dan warranty lah. Yang ni biasanya korang tak akan baca, aku yakin. Dan korang akan dapat ni adapter. Dia punya adapter, dia tulis dekat sini ialah maksimum kau boleh capai sehingga 90W. So aku yakin ni memang fast charging, memang laju gila. Dan adapter dia ni memang datang dengan besar, sizing yang besar macam ni. Next ialah kabel. Kau tengok dia punya sizing kabel ni memang tebal gila. Memang kualiti baik lah. Ni ialah Type C. Ini ialah Type C kabel. So aku tak buka, tunjuk macam ni. Dan SIM injector. So itu yang korang akan dapat pada kotak Vivo V50 Lite. Aku simpan sekejap. So ini dia kita punya hero hari ni, Vivo V50 Lite. Wow, kau tengok dia punya sizing dia. Jom kita buka seal. Untuk buka seal ni korang boleh tarik je macam ni, ataupun korang boleh buka dekat sini. Jadi aku nak buka dekat sini lah. Okay, nice. Okay, kau tengok dia punya back panel jenis matte. Kau tengok back panel dekat belakang ni jenis matte. Dan susunan kamera dia memang berbeza dengan Vivo V50. Korang akan dapat dua lens. Tapi lens dia ni ialah disusun secara straight macam ni, macam iPhone 16 Plus kan. Kau tengok iPhone 16 Lite. Dan sini ialah Aura Light. Ada Aura Light. Kau dah dapat Aura Light Premium Lens. Kat sini dia ada tulis Aura Light. Kau tengok dia punya sizing ni memang sling gila lah. Dia punya size phone ni memang sling lah. Walaupun telefon ni aku rasa kecil sling, tapi bateri dia ialah 6000. Aku impress gila dengan bateri dia. Memang bateri ni besar lah. Kalau just main untuk social media, WhatsApp ataupun apa-apa, aku rasa mungkin sampai 2 hari tu. Ni kau boleh tengok, ni kat atas dia macam ni, kat tepi dia kosong macam ni. Dan kat belakang ni kau akan dapat speaker, dia punya charging port Type C dan dia punya SIM. Tempat kau orang masukkan SIM kat sini. Dan kat tepi ni ialah punya button volume, power on, power off. Dan ni lah volume button. Nice lah. Aku memang suka gila dengan design. Memang lawa. Kau akan dapat rasa premium macam ni. So ini screen dia. Screen dia ialah size 6.67 inci
ialah jenis yang tak flat macam ni. Aku suka skrin macam ni. Oh, nice. Memang sedap. Jadi kita on. Kita tengok sikit setting dekat telefon ni. So guys, aku dah on Vivo V50 Lite 5G ni, tapi aku tak set up semua lagi. Kita buka sikit dia punya setting. Kita tengok about phone ni. Okay, dia pakai 15 Fantas OS. Dikuasakan oleh Dimensity 6300, 8GB RAM. Kalau boleh extend lagi 8GB RAM. Lepas tu storage 256. So aku nak tengok dia punya bateri, sebab aku impress gila dengan bateri dia. Ni bateri dia. Lepas tu dia ada battery health. Ni ada bagus lah, sebab dia bagi battery health. Kau boleh nampak battery capacity status is good. So refresh rate dia ialah 120Hz. Tengok display brightness. Ni maximum brightness. So untuk capacity bateri, refresh rate ni ialah smart refresh rate. Kau boleh dapat Hz 120Hz. Okay, next kita tengok dia punya kamera. Kamera dia ni ialah 50 megapixel. Okay, kita tengok portrait. Korang stay dapat aura light, tapi dia tak boleh tukar dia punya color mode. Just one color macam ni sahaja. Kalau yang V50 tu kita boleh tukar dia punya temperature color tu, tapi yang ni tak boleh lah. Tengok foto, ni video. Video boleh support sehingga 1080p dalam 60fps sahaja. So guys, apa pendapat korang tentang Vivo V50 Lite ni? So kalau korang berminat nak dapatkan phone ni sekarang, aku dah sediakan link dekat bawah. Beli je dekat situ. Dan aku akan buat banyak lagi video tentang Vivo V50 ni. Aku akan full review, aku akan test kamera. Jadi kena stay dekat kita punya channel Factory Mobile. So jangan lupa like, comment, subscribe kita punya channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.